Seterusnya, kita bincangkan bagaimana gaya bahasa kreatif seperti metafora, personifikasi dan simili dapat memperkukuh penyampaian idea dalam sajak atau cerpen dan mengapa teknik-teknik ini sangat penting dalam karya kreatif. Jadi yang pertama, gaya bahasa kreatif membantu menjadikan konsep yang abstrak lebih jelas dan mudah difahami. Dalam penulisan sajak dan cerpen, tidak semua perkara perlu diterangkan secara terus-terusan. Ada mesej yang lebih berkesan apabila disampaikan secara halus, melalui perbandingan atau imejan. Di sinilah metafora memainkan peranan dengan menyamakan satu idea dengan imej lain yang lebih mudah dibayangkan pembaca dapat memahami maksud tersirat tanpa penjelasan panjang. Contohnya, apabila penulis menggambarkan hati sebagai tingkap yang letak, kita terus membayangkan kerapuhan emosi tanpa perlu penghuraian yang secara literal. Simili pula memperindah bahasa melalui perbandingan yang lebih eksplisit. Biasanya menggunakan perkataan seperti bagai, seperti ataupun umpama. Teknik ini menyentuh deria pembaca dan membina gambaran yang segera dan kuat. Sementara itu, personifikasi memberi sifat manusia kepada objek ataupun alam, menjadikan suasana lebih hidup. Ayat seperti angin berbisik membawa berita semalam bukan sahaja cantik didengar tetapi juga membangkitkan rasa dan mood yang selaras dengan tema karya. Penggunaan gaya bahasa kreatif ini bukan sekadar untuk mencantikkan ayat. Ia menghidupkan teks dan memberi ruang kepada pembaca untuk menafsir dengan lebih mendalam. Pembaca tidak hanya memahami apa yang berlaku, tetapi juga merasai bagaimana sesuatu itu berlaku dalam sebuah cerpen ataupun sajak. Suasana malam yang digambarkan dengan metafora ataupun imejan mungkin membawa rasa sunyi, takut, rindu atau tenang. Semuanya bergantung pada pilihan kata yang digunakan. Selain itu, teknik-teknik kreatif ini meningkatkan kesan emosi dalam karya. Imejan yang kuat membolehkan pembaca masuk ke dalam dunia watak, melihat apa yang watak lihat dan merasai apa yang watak rasai. Mood dan nada dapat dibina dengan lebih berkesan, menjadikan karya lebih mendalam dan menyentuh emosi. Inilah yang membezakan karya kreatif daripada teks informatif. Kreativiti menghubungkan pembaca dengan pengalaman, bukan hanya maklumat. Akhir sekali, gaya bahasa kreatif membantu penulis memperkukuh tema ataupun mesej. Walaupun tema tidak dinyatakan secara langsung, penggunaan metafora, simili ataupun personifikasi dapat menekankan maksud yang ingin disampaikan. Pembaca digalakkan untuk berfikir, menafsir dan mencari makna tersirat. Teknik ini menjadikan karya lebih berlapis dan memberi pengalaman membaca yang lebih kaya. Kesimpulannya, gaya bahasa kreatif bukan sahaja memudahkan penyampaian idea, tetapi juga menambah nilai estetika, emosi dan kedalaman karya. Dengan memanfaatkan teknik seperti metafora, simili dan personifikasi, penulis dapat memastikan sajak ataupun cerpen mereka lebih menarik, lebih hidup dan meninggalkan kesan mendalam kepada pembaca.